Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan yang diberkati ini, berusahalah untuk melipat gandakan ibadah, khususnya ibadah sunat seperti solat tarawih yang merupakan solat sunat muakkad dan mempunyai keutamaan yang besar. Namun, dalam kegairahan menunaikan solat tarawih, janganlah kita mengabaikan solat sunat ba'diyah Isya yang juga merupakan solat sunat muakkad dan mempunyai ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solat ini menjadi pelengkap bagi solat fardu Isya serta menutup kekurangan yang ada dalam ibadah fardu kita. Sayangnya, masih terdapat segelintir jemaah yang berbual-bual selepas solat Isya atau leka dengan telefon bimbit. Sedangkan waktu tersebut sepatutnya dimanfaatkan untuk menunaikan solat sunat ba'diyah. Sebenarnya, solat sunat bukan sekadar amalan biasa, malah turut melatih diri untuk lebih berdisiplin dalam menjaga solat. Oleh itu, marilah kita berusaha mengutamakan setiap ibadah, tidak kira yang fardu maupun yang sunat, agar Ramadan kali ini benar-benar menjadi bulan yang penuh keberkatan dan peningkatan rohani bagi kita semua. Sidang Jumaat sekalian, Ramadan dan Al-Quran sememangnya tidak dapat dipisahkan. Amalan tadarus Al-Quran yang dijalankan di masjid dan surau wajar dipuji kerana telah menyemarakkan kecintaan terhadap kitab suci. Namun, perlu difahami, konsep tadarus yang sebenar bukan sekadar membaca semata-mata, tetapi sebagaimana yang telah dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu salah seorang membaca sementara yang lain menyemak dan membetulkan bacaan jika terdapat kesilapan. Tegurlah dengan berhikmah dan yang ditegur juga hendaklah berlapang dada. Jangan pula disebabkan tadarus ada yang bermasa muka.